Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan fungsi baru waktu dunia. Klik pada logo Kaabah, kemudian kita pergi kepada waktu dunia. Sebelum ni, waktu dunia kita dah hadkan kepada 6 gambar dan kita kena masukkan satu demi satu lah. Sekarang ni kita dah buat dalam bentuk record. Contoh, dan kita mesti boleh paparkan dalam 6 gambar juga. Dan kita ada setting sini boleh papar ataupun tak. Contoh dekat sini China Beijing papar true, Cairo Palestin yang baru punya gambar, Saudi Arabia, Turkey, London, New York ni kita tak paparkan false. So kalau kita tengok dekat skrin nanti untuk waktu dunia, so dia akan jadi macam ni lah. So ada Palestin sini, Saudi, Turkey, UK, London. So kalau kita nak tukar, mudah je pergi dekat waktu dunia sini. Katakanlah kita nak remove China ni, so kita falsekan dia ke mas kini. So kita tambah satu New York ni, kita buat true ke mas kini. So China ni nanti dia akan hilang, ada ganti dengan New York pada bahagian ujung tu lah. Sini kita tengok dekat waktu dunia, sudah tak ada China, so kita boleh nampak New York. Okay, kita boleh tekan masukkan bandar kita sendiri pun boleh. Contoh kalau dekat waktu dunia ni, kalau kita nak masukkan bandar apa, contoh kita kena cari dulu dekat sini UTC hour, dapatkan UTC hour dulu. Katakanlah kita nak buat Dhaka, Bangladesh. Okay. Dekat sini kita boleh nampak UTC hour dia +6. Kalau +6 hour ni 6 kali 6, 360 lah. So dalam database ni UTC hour ni kita kena tambah dia. So sini kita buat Bangladesh. DHKA Dhaka. Tadi 6 hour, 6 kali 6, 360 minit. Kita akan, kita nak paparkan boleh. Dan kita masukkan gambar apa-apa masjid daripada Dhaka lah. Search ni, kat sini saya dah download siap-siap gambar tu. So kita boleh pergi pada download gambar tu, contoh ni Army Central Mosque Dhaka Bangladesh, open. Dan kita tekan tambah. So sini kita dah ada satu lagi. So total ni 7. So nanti skrin dia tak akan paparkan, dia akan paparkan 6 teratas je. So New York ni kita buat false balik lah ke mas kini. So kita ada 6 jumlah bandar lah sekarang ni. Dan Bangladesh ni sebagai salah satu paparan dia tutup. Kita tengok balik testing mode. Kita pergi ke waktu dunia. So kita boleh nampak sini Bangladesh Dhaka. Ni dia punya UTC lah. Tadi campur 6 kan, 6 kali 6 360. So dia pukul 17.32 lah. So mudah je kita boleh tambah. So nanti kalau database kita ni dah banyak dekat waktu dunia ni, nanti user boleh buat sendiri, boleh pilih je lagi. So nanti kita akan masukkan bandar-bandar utama yang selalu ada orang guna lah. Katakanlah bandar Tehran ke, nanti kita boleh masukkan dalam sistem juga. So sistem untuk bandar dunia ni dia akan lebih fleksibel lah. Okay. Semudah je. Okay, sekian. Terima kasih.